tu tengah frenzy tu. Oh, strike. Woo, mantap. Fly. Ku atur langkah bermula dari bawah. Bumi tak ku pijak tapi di mana? Bukan langit yang hendak ku terjah. Ku hadapi lautan yang dahsyat gelora. Bermula setiap kayuhan ku kira tanda semangatku membara. Ku hulur tanganku menghadap laut. Ku sentak kuat umpan terpaut. Abang Josh, mantap po. Abang Josh, mantap po. Geng, kita lancor geng. Steady. Okey lah kayak ke semua. Let's go. Lancor. Hatiku seperti dengan alun dan ombak. Strike. Strike. Setiap keringatku mengalir seperti air deras di lautan. Kaki tanganku seperti dipanggil. Ku jerit dalam hati, inikah perjuangan. Akulah dia yang cari terus. yang memiliki hati Akhirnya dia datang, dia muncul dia. Okey, first stage kau putih. Ujian datang tanpa hentiannya. Abang Josh, mantap po. Abang Josh, mantap po. Low. Hatiku seperti dengan alun dan ombak. Ampas tebu. Hatiku seperti dengan alun dan Ampas tebu ni. Oh kan? Ampas tebu. Jarang belang ni. Jarang belang. Setiap keringatku mengalir seperti air deras di lautan. Kaki tanganku seperti dipanggil. Ku jerit dalam hati, inikah perjuangan. Aku si raja laut, si raja sungai yang memiliki hati pahlawan. Yang melawan siap mengharungi. Ujian datang tanpa hentiannya. Abang Josh, mantap po. Abang Josh, mantap po. Abang Josh, mantap po. Hatiku seperti dengan alun dan ombak. Hatiku seperti dengan alun dan ombak. Oi, padu. Terkut ni. Ui, apa ni? Ni bukan. Apa ni? Ui, ni kan tu. Ulasan. Cikgu Kemal. Ada ulasan tak? Oh, mantap. Oh ya. Come on, naik. Ya, dia nekan tu. Ui, rancau. Fighter. Ui, padu ah. Ui. Bismillah. Ui. Padu ah. Tak nak berhenti dia. Okey ni. Harap jangan putus, jangan lucut nah. Ui. Come on.
Sorry geng, angin padu geng. Angin padu geng ah. Kamera sound dia bunyi sikit ni. Sorry geng. Okey, leader dah nampak. Bismillah. Apa dia? Oh. Alhamdulillah, ikan aku terlepas satu seekor geng. Biarlah. yang saiz saiz abah-abah geng. Padu. Mantap. Alhamdulillah. Saiz. Ya, kena. Kamal pun kena. Alhamdulillah. Wih, padunya. Oh, alhamdulillah. Saiz serkut. Oh, mantap memang. Sulit hook lah geng. Dua-dua hook melekat. Okey geng sambung lagi. Okey. Gari kita gari je. Okey geng masuk gari kita gari dulu geng. Alhamdulillah. Padu ada nekan geng Alhamdulillah geng. Yalah kita guna set UL kan. Itu yang dikuat nekan-nekan tu. Kena pula dengan set dengan ikan ni, dengan saiz ikan ni. Mantap lah. Alhamdulillah. First catch of the day. Ikan serkut dekat bubuk serkut Okey, kita sambung lagi Let's go. Angin padu amat geng. Right. Berapa sekipuk. Saiz. Tambah je lah Mantap. Sulit. Okey geng kita rehat dulu sekejap. Kita naik ke JT nelayan ni. Ada seekor. Kita rehat dulu, kita rehat makan dulu sini. Kat sini. Okey. JT apa nelayan apa dekat mana? Apa nama tempat kampung ni? Bukit. Tempat saya turun dengan Brotherhood tadi tu. Dekat sini Okey. Makan dulu geng sambil kita menghadap ke laut. Cantik pemandangan sini Sejuk mata mandang Okey, jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Kita sambung lagi second round Okey, Mal. Gerak lu Papa Roger. Okey. Jom. Dah siap makan tadi apa semua, dah rehat apa semua kan. Kita gerak dululah. InsyaAllah. Daripada air pasang tadi air daripada paras sini jadi sini dah dalam. So insyaAllah kita jumpa dekat spot Bismillah. Okey geng spot tempat Jerry naik bantal hari tu Moga ada bantal lagi. Okey geng. Masa ni arus terlalu laju geng. Tapi kami berusaha juga untuk mencari strike geng
sayang ah. Padu ah. Dia tekan, dia pergi terus. Hei, sayang ah. Balik tempat tadi. Ai, asal tak kena tahu. Ui, sayang. Okay geng, masa on the way nak balik ke spot, AJ rakaman AJ ni, AJ lupa nak tutup kamera. So dia running terus, running dia tengah, yelah AJ lupa lah, jadi kamera tu sampai habis bateri. Okay geng tapi AJ akan strike dekat sini lah, Poron. Okay, korang layan video Abang Jas Sayang betul. Okay geng, alhamdulillah. Alamak, sorry geng. Sorry. Kamera aku pula. Aduh, kamera off lah. Sorry geng kamera AJ betul-betul dah off tadi. Ngam-ngam pula strike tu. Aduh, AJ tak boleh buat apa lah alhamdulillah kita naikkan kerapu apa? Kerapu manis AKA Allah. Ade. Okey geng, alhamdulillah. Kerapu saiz manis. Je kokang geng dekat dalam dia telan geng. Cakuk geng alhamdulillah. Kerapu manis Baik. Sama tadi kau kena kerapu juga. Kau kerapu tadi. Aku ingat jenak. Dua kali aku kena tadi. Satu kali lagi kuat dia terus pergi depan si Aziz tadi. Itu aku beria tu pergi. Akhirnya kena ini kena gol. Sebenarnya benda tu lalu depan muka dia. Betul. Termasuk dalam lubang yang kita cerita tadi kan. Alhamdulillah kalau dia itu mimpi sama. Dia rezeki. Rezeki. Tu dah rasa. Mimpi sama lah kita tadi. Sama kita. Alamak ai. Allah. Saiz bang. Ni. Sama ya. Okey geng alhamdulillah. Minta maaf geng. Video tak ada rakaman. Jadi betul-betul minta maaf, sorry Okey kita sambung lagi. Kita cari strike geng untuk tontonan korang Aduh, sorry amat-amat. Okey. Let's go. Geng. Harus laju macam peluru geng Tapi alhamdulillah geng. Dapat naik lah seekor kerapu saiz padu alhamdulillah. So okey jugalah. Menjadilah konten Abang Jas ni InsyaAllah. Okay geng, ada masa sedikit lagi ni. Kita cari jenak geng, cari jenak bantal. Sepatut idea ni, hari ni idea ni. Tapi itulah, memandangkan angin timur ni terlalu laju, selari dengan arus. Itu yang kita tak boleh tahan kadang tu. Tapi dalam begitu pun kita masih strike padu lagi kan. Alhamdulillah, syukur. Okay geng korang stay tune Stop recording.
Okey geng, ni jam arus dah terlalu laju. Jadi AJ pun tak dapat bertahan lah. AJ risau bateri thruster habis. So AJ rapat ke darat Okey. Tadi ngam kita mimpi tadi atas tadi Kita cerita-cerita kerapu kan. Sekali dua-dua naik. Sama saiz pula tu. Mimpi yang serupa. Sedap lereng ni Aku terus Aku tak boleh tahan, tak boleh. Thruster aku tak boleh bertahan. Okey geng, sampai AJ rapat ke darat dekat area Hotel Rivera tu dekat Melaka Club, AJ nampak kawanan camar sedang makan-makan bilis So AJ pun nampak lah kawanan sekali dengan kawanan ikan tengah frenzy makan bilis. So AJ tu casting geng. Okay je Alright, stay tuned. Ui. Strike. Tolong. Casting. Alhamdulillah. Mantap. Bukan. Talang. Aku ingat jenak. Ada jenak ni, ada bilis. Macam ni lagi best casting geng. Sambil berdiri atas kayak, kita nampak clear lah. Keliling kita nampak di mana ikan frenzy. Okey. Banyak mal. Sekejap lagi dia nak strike ni. Okey. Layan. Wah, dia makan jig. Tu tengah frenzy tu. Oh, strike. Woo, mantap. Fly. Mantap, geng. Mana? Baik. Queen fish. Alright. Mana lagi? Okey. Baik. Dekat sana. Dekat corner tu. Dia campur dengan jenak tu, ada jenak tu. Jig. Show. Macam kita land base. Banyak mal. Strike. Lucut. Gila. Aduh. Aku biru. Bukan. Ada mamu. Carol Engler.
Cikgu Kemal, Brother Aziz. Naik boron. Madu padu. Kejap eh. Dah. Reverse. Reverse. Alamak. Okey geng, alhamdulillah. Dah selamat landing geng eh. Hari ni agak payah nak mancing hari ni. Air angin laju. Dah nak petang tu arus pula punya laju. Nak pergi spot bantal tak dapat geng. So abang just tunjuk apa ni, susun ikan dulu geng eh. Alhamdulillah ada jugalah rezeki hari ni. Walau struggle kita mancing tadi eh, bersusah payah mancing dalam keadaan angin padu dengan apa, arus pun laju eh. Tapi alhamdulillah kalau namanya rezeki eh, tak salah alamat geng eh. Alhamdulillah ada rezeki abang Jas dan rakan-rakan abang Jas. Dia tak sesuai lagi lah mas. Air dia tak ngam lagi lah. Dia kalau angin tadi tak masuk kan, boleh mancing. Arus tu kumpulkan ni kerapu-kerapu. tengok aku casting ni, aku berdiri casting tu show kan, mesti cantik konten tu. Kerapu Nanti aku buat closing dulu lah. Lepas tu susun apa? jalan dalam ni. Yang first, InsyaAllah inilah hasil Abang Jas eh. Abang Jas naik kerapu tadi. Tapi sorry geng, Abang Jas bukan lupa, kamera Abang Jas bateri dia dah kong. Dah tak boleh buat apa geng eh. So Abang Jas naikkan je lah dengan saya sabar-sabar tu. Talang pun tadi best. AG casting masa sambil berdiri tu, dia punya moment tu memang syok lah. So insyaAllah. So jumpa lagi kita next video eh. Maaf kalau anda ada salah dan silap Abang Jas dalam selama Abang Jas berkonten ni. So insyaAllah jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Ini Aziz ni Aziz Abang Jas, Cikgu Kemal, ini Abang Jas. Alhamdulillah hari ni walau dalam keadaan struggle-nya kami mancing, tapi ada hasil dibawa balik. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki tu harus disyukurilah. Alhamdulillah. So insyaAllah. Okay brother Kamal, mantap sekali, baik. Ya, kita komplot lagi asal komplot jadi Aziz. Alhamdulillah brother Aziz dia padu hari ni. Mamu champion semalam dia paling champion number 1. Tapi hari ni ada jenak Mamu Alhamdulillah. Aku punya partner. Partner exercise hari ni dia buat. Alhamdulillah dia lawa. So berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Okay, bye. Mantap.